saving dia kena auto. Ni lagi, kenapa ramai orang tak boleh saving? Dua benda tuan-tuan, dua prinsip penting untuk saving yang berkesan. Yang pertama, paksa. Nampak remeh saving kena paksa. Auto tu paksa lah. Sebelum duit tu sampai ke tangan kita, paksa potong siap-siap. Satu, paksa. Yang kedua, dia kena lupa. Dia tak boleh diingat-ingat. Saving lagi banyak tuan-puan check berapa duit balance, berapa tinggal saving, lagi cepat duit tu habis. Dia tak boleh check tuan-puan, simpan, lupa. Jadi macam mana saya lupakan simpanan? Simpan dalam SBI, dalam tabung haji, saya tak link dengan mana-mana ATM machine, mana-mana online banking. Saya tak link. Nak tahu balance, kena bawa buku, pergi kat kaunter, tengok berapa balance. Oh, sedar-sedar makin banyak, sedar-sedar makin lama makin banyak. Kalau boleh check online banking, habis tuan-tuan, sejap je. Kan? Tengok saving ada 10,000. Phone yang lama mula hang tau. Kan? Mula hang, phone tu mula hang lah. Dia mula rasa phone ni dah buruk dah, inilah waktunya kena tukar baru. Saving ada 50,000, ada 100,000. Kereta mesti rosak punya. Mesti banyak masalah kereta tu. Habis duit tuan-puan. Sebab apa? Emosi sebenarnya. Tuan-puan perasan tak? Bila ada duit, banyaknya kena keluarkan duit, betul tak? Tiba-tiba lah dapat duit 2 yang runtuh, bonus ke apa, ada je nak kena bayar tu, bayar ni. Dulu okey je masa tak dapat duit. Sebab apa? Emosi. Okey? Paksa, dan yang kedua ialah lupa. Dan bila saya jumpa emas, barulah saya jumpa ini lebih berkesan daripada teknik simpan duit dalam akaun bank. Emas tuan-puan. Emas, beli, tukar je duit jadi emas, hilang dah nombor. Kita tak tahu dah berapa banyak duit. Kita nampak kepingan emas je. Emas tak ada emosi untuk belanja. Emas emosi dia berbeza. Emosi dia ialah kita dah simpan, nak kumpul lagi, nak lagi banyak. Emosi kita pada duit, belanja. Keseronokan kita pada duit ialah belanja. Emas tak tuan-puan. Dia ada magnet tu. Magnet kekayaan. Kita nak kumpul. Tuan-puan, saya dah 16 tahun jadi dealer public gold. Educate dah. Di bawah saya dah lebih 1 juta penyimpan emas seluruh Asia Tenggara. Saya tak jumpa lagi orang jual emas untuk raya ni, untuk tukar langsir baru. Saya tak jumpa lagi. Jual emas siapa nak tukar sport rim baru. Tak jumpa lagi. Saya tak jumpa lagi tuan-puan. Tapi kalau duit dalam akaun bank, keluarlah sikit tukar langsir nak raya ni. Waktu bila orang jual emas tuan-puan? Pada 3 keadaan saja. 3 keadaan saja. Saya ada tulis dalam buku wang emas. Tuan-puan beli dan baca. Sebab saya nak cerita tuan-puan, bayangkan ilmu dan pengalaman saya 20 tahun. Tapi masa yang saya ada 40 minit. Jadi saya tak sempat cerita semua. Tuan-puan check. Penyimpan emas tak jual emas kecuali dalam 3 keadaan saja tuan-puan. Tak kisah harga naik ke turun ke, harga all time high, dia tak jual kecuali 3 keadaan ni. Tuan-puan check dan 3 keadaan tu. Okey.